Every time I pull my hair was me out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of cracking it was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are real. Salam sejahtera kepada Dr. Sandra Mary. Saya Caroline, anak perempuan Walter Andrew Salvadore, akan membentangkan sebuah tajuk iaitu kesan dan akibat isu moral yang berlaku di sekolah. Mari kita lihat isu apa yang saya telah pilih. Tetapi sebelum itu, ini merupakan maklumat pelajar iaitu saya sendiri dan maklumat kursus. Okey, jadi isu yang saya pilih adalah isu buli. Jadi mari kita lihat definisi ataupun apakah konsep isu buli ini. Buli ialah tindakan agresif dan berulang yang bertujuan menyakiti atau mengawal individu lain. Itu juga merupakan masalah moral serius yang boleh menjejaskan nilai empati, hormat dan kesejahteraan murid. Umum mengetahui bahawa kes buli di sekolah Malaysia meningkat mengikut laporan KPM 2024 menunjukkan krisis nilai dalam kalangan pelajar. Jadi isu ini penting dikaji kerana memberi kesan besar terhadap sahsiah, emosi murid, iklim sekolah dan sistem pendidikan itu sendiri. Sebelum itu, mari kita tonton satu video yang menyatakan bahawa kesan buli boleh berlanjutan hingga ke dewasa. Mengapa? Mari kita lihat dalam video ini. It turns out the effects of bullying can last a lifetime. That's the conclusion of a comprehensive study. And as CBS News' Jessica Schneider tells us, if you've been bullied, it can affect everything from your social outlook to your earning power. It seems like everyone has a story of being bullied. Being short all my life, I endured, I should say better, harassment of a special kind, being my size. Don Reese is still talking about the names he was called as a kid, and he agrees the hurtful effects are lasting. Bullying has a tremendous impact on people, and it's one more hurdle for a teenage child or even a younger child to overcome. A new study that began by following all of the 7,771 children born in Britain during one particular week in 1958 and tracked them from ages 7 to 50 concludes the effects of bullying are still visible nearly 4 decades later. You have something that happens in childhood that sticks with a person, and it really shapes how they view the world and how they view themselves, and that has a significant impact on their functioning. The study shows the effects of bullying are wide-ranging. Social relationships may suffer, and people who were bullied as kids may even have a lower education level and earn less. So you find an increased risk of depression, of anxiety, you find a lower educational status, you find people who are just not doing as well 40 years later in their adult life. The decades-long study seems to quantify what many have long believed, that bullying takes a toll on more than childhood and it can be permanently damaging. Maka, dapat disimpulkan bahawa dalam video ini, kesan buli ini akan memberi impak sehingga seseorang itu ke dewasa. Dan seperti yang dinyatakan dalam video ini, kesan buli tersebut akan last long sebanyak 40 tahun. Okey, yang terdiri daripada prestasi akademik yang menurun, ke pengasingan sosial, kemurungan, depression dan sebagainya. Dan secara tidak langsung akan menjejaskan kualiti hidup mereka. Okey, mari kita lihat jurnal pertama yang saya pilih yang memfokuskan kesan dan akibat isu moral iaitu buli di sekolah. Jadi tajuk artikel 1 yang saya pilih adalah pengaruh tingkah laku dibuli terhadap kesihatan mental dalam kalangan remaja sekolah. Dan dapatan bagi kajian ini, mari kita teliti. Okey, jadi ini merupakan kesan isu buli yang pertama yang saya dapat teliti dalam jurnal ini. Yang pertama sekali adalah kemurungan ataupun depression. Kemurungan ini adalah satu penyakit mental yang serius yang menyebabkan perasaan sedih berpanjangan, hilang minat terhadap aktiviti harian dan kekurangan tenaga. Perasaan, pemikiran dan tingkah laku seseorang boleh mengganggu kehidupan seharian di rumah atau di tempat kerja. Maka kemurungan ini merupakan satu penyakit yang boleh dikatakan signifikan ataupun serius lah, yang boleh mengakibatkan kualiti hidup mereka ataupun mengganggu segala aktiviti seharian mereka. Dan mengapa? Sebab apa kemurungan ini berlaku? Yang pertama adalah ketidakseimbangan kuasa. Mangsa ni tidak mampu melawan pembuli. Lalu timbul perasaan lemah dan tidak berdaya. Sebab apa? Sebab mereka ni rasakan diri mereka ni lemah. Okey? Sebagai contoh satu situasi ini, 4 versus 1. Dan 1 itu adalah mangsa, 4 itu adalah pelaku pembuli. Maka secara automatik yang versus 1 tu, yang mangsa buli tu dah tahu dia tak ada kuasa nak lawan 4 orang. Maka berlaku ketidakseimbangan kuasa di situ. Secara tidak langsung, dia pun rasa diri dia tu lemah. Selain itu, sebab kemurungan ini berlaku adalah internalisasi penghinaan.
iaitu ejekan berulang menjadikan mangsa percaya mereka ni memang tidak cukup baik dan mencetuskan kemurungan mendalam. Jadi kata-kata yang kita terima ni secara tidak langsung akan menjadikan diri kita ni rasa tidak cukup baiklah, kita ni never enough. Okey, jadi kesan kedua yang saya dapat teliti dalam jurnal ini adalah kebimbangan ataupun lebih dikenal sebagai anxiety. Itu perasaan risau, takut dan gelisah yang melampau sama ada terhadap sesuatu yang memberi ancaman atau berlaku tanpa sebab yang jelas. Ia adalah tindak balas biasa terhadap tekanan, tetapi apabila ia berterusan, ia boleh mengganggu kehidupan seharian. Jadi saya boleh simpulkan di sini perbezaan kemurungan iaitu depression dan kebimbangan adalah kemurungan ni, slide yang sebentar tadi, kemurungan ni lebih kepada seseorang itu memikirkan isu yang lalu, iaitu isu yang mereka telah go through dan mereka akan rasa depressed. Kalau anxiety ni, mereka rasakan macam isu tu belum ada lagi tapi mereka dah rasa takut. Okey, mereka akan memikirkan tentang future. Secara tidak langsung mereka akan rasa risau lah, mereka akan rasa gelisah yang melampau. Okey, dan itulah anxiety. Dan kenapa sebab kebimbangan ini berlaku akibat bullying, sebab kesan bullying? Iaitu yang pertama, ketidaktentuan persekitaran. Mangsa tidak tahu bila buli akan berlaku lagi, mewujudkan keresahan berpanjangan. Jadi mereka ni tak tentu persekitar mereka ni selamat ke tak. Okey, aku boleh belajar dengan tenang ke tak, ataupun sekejap lagi akan ada orang yang datang membuli aku. Jadi inilah ketidaktentuan persekitaran. Yang kedua adalah budaya takut di sekolah. Apabila persekitaran sekolah tidak selamat atau guru tidak tegas terhadap buli, murid terus hidup dalam kebimbangan sosial. Maka sekolah merupakan satu tempat yang selamatlah, tetapi sekarang budaya takut ni lebih melampau dekat sekolah sekarang ni, sebab sekolah itu sendiri telah menjadi sesuatu tempat yang murid rasa tidak selamatlah, yang akan mencetuskan kebimbangan yang berpanjangan. Okey, seterusnya, apakah akibat isu buli? Okey, akibat ni lebih kepada kesan masa panjang. Okey, kesan jangka panjang. Jadi apakah akibat bagi kedua-dua kesan yang saya terang sebentar tadi itu? Jadi kesan jangka panjangnya adalah ataupun akibatnya adalah daya tindakan ataupun coping mechanism yang rendah. Jadi seseorang murid itu akan mengalami daya tindak yang rendah. Mangsa buli biasanya tidak tahu cara mengawal emosi atau menyesuaikan diri dengan tekanan. Mereka mudah putus asa, terlalu bergantung kepada orang lain atau menggunakan cara negatif seperti isolasi lah. Mereka akan isolate diri mereka ataupun mereka memberontak. Okey, dan sebab kenapa mereka mempunyai daya tindak yang rendah? Yang pertama, mereka kurang literasi emosi. Mereka ni tidak tahu nak mengawal emosi sebab apa? Sistem pendidikan kini jarang menekankan kemahiran penguasaan emosi dan daya tahan diri. Seterusnya adalah ketiadaan model peranan positif. Tanpa contoh ibu bapa ataupun guru sebagai teladan yang baik, murid pun akan rasa macam mereka tak tahu urus mereka punya emosi, mereka tak tahu nak menangani sesuatu konflik itu dengan matang, maka daya tindak mereka pun rendah. Okay, jadi ini merupakan akibat isu buli, iaitu kesan jangka panjang isu buli yang telah diterangkan dalam jurnal pertama tapi tidak begitu luas. Okay, jadi ini merupakan huraiannya. Yang pertama, masalah kesihatan kronik. Jadi isu buli ini, apakah kesan jangka panjangnya ataupun akibatnya adalah wujudnya masalah kesihatan kronik. Sebab apa? Okay. Tekanan stres berpanjangan boleh membawa kepada masalah fizikal seperti diabetes dan masalah jantung. Masalah jantung ni mungkin sebab tekanan darah mereka terlalu tinggi ataupun mereka tidak rasa tenteram. Tapi diabetes, bagaimana isu buli itu ataupun mangsa buli itu secara tidak langsung boleh dapat penyakit diabetes ni? Okey, sebab chronic stress ataupun stres yang kronik yang berpanjangan akan meningkatkan satu hormon dalam badan kita, iaitu hormon stres. Hormon stres ni dikenal sebagai hormon kortisol. Kalau dia punya hormon ni semakin meningkat, maka kandungan blood sugar dalam badan kita pun akan meningkat. Sekaligus akan menyebabkan penyakit diabetes dalam usia yang muda lah kepada mangsa-mangsa buli ini. Yang kedua adalah perubahan fizikal pada otak kita. Contohnya, bahagian otak yang mengawal ketakutan, amygdala, boleh menjadi lebih besar. Manakala bahagian yang mengawal tingkah laku, cortex prefrontal dan temporal, boleh menjadi lebih nipis. Jadi nampak tak? Kandungan otak dalam kita punya organ ni akan berubah bentuk asalnya. Okay? Dan inilah yang akan mencetuskan kepada perubahan fizikal pada otak.
Okey, jadi ini merupakan rajah peratusan kesan buli yang saya ambil daripada jurnal 1. Jadi kesan ini terdiri daripada 3 lah. Yang pertama tekanan, kebimbangan dan kemurungan. Jadi, saya telah ringkaskan dekat carta pie dekat atas ni yang menunjukkan perbezaan peratusan kesan buli kepada lelaki dan perempuan. Sebab apa? Sebab jurnal ini lebih kepada nak tengok jantina mana yang lebih terjejas dengan buli ini, isu buli ini. Sebab tu dia explain pun, dia separatekan lelaki dan perempuan. Jadi ini merupakan carta pie ni yang menyatakan untuk tekanan lelaki sebanyak 19.7% dan untuk perempuan pula 19.6%. Untuk kemurungan perempuan 14.7% dan untuk lelaki 15.1%. Untuk kebimbangan pula 15.8% dan untuk perempuan 15.1%. Jadi kita nampak secara tidak langsung perempuan ni lebih banyak terjejas dengan masalah mental ni berbanding lelaki akibat buli. Seterusnya adalah jurnal yang kedua. Sebab apa saya pilih jurnal kedua ini adalah untuk menyokong ataupun menambah kesan-kesan yang tak ada dalam jurnal 1 tadi. Jadi tajuk artikel ini adalah Emotional Manipulation and Analysis of Bullying in Secondary School in Selangor. Jadi ini merupakan rajah peratusan kesan buli yang saya dapat nyatakan dalam jurnal 2. Yang pertama adalah, saya rekaskan, main impact on student causes fear and anxiety. Seperti sedia maklum tadi, anxiety ni telah pun satu kesan yang kita jumpa dalam jurnal 1. Maka saya tak akan terangkan kesan anxiety ni. Saya terus akan pergi ke lowest self-worth ataupun rasa rendah diri dan hurts self-image and confidence. Dan other effects itu adalah merupakan akibat kesan jangka panjang. Jadi kalau lower self-worth, rendah diri, akan mengakibatkan lead to isolation, pengasingan sosial. Kalau hurt self-image and confidence, dia lebih lead to eating disorders ataupun gangguan makan. Jadi ini saya telah perincikan apakah jenis buli yang boleh mengakibatkan sesuatu kesan secara tidak langsung, apakah akibatnya. Jadi jenis buli yang pertama adalah penggunaan bahasa kasar. Jurnal ini lebih terperincilah. Dia telah menyatakan jenis bulinya. Jadi jenis buli yang pertama adalah penggunaan bahasa kasar. Apakah kesan dia boleh menjatuhkan maruah dan harga diri murid dan mereka mula rasa diri mereka ni tak penting. Dan mereka akan mula meragui lah nilai diri mereka sendiri. Mereka tak ada pendirian yang tegas sebab kata-kata yang mereka dengar tu terlalu menyakitkan hati mereka. Dan apakah akibat ataupun jangka kesan panjang? Iaitu menyebabkan pengasingan sosial dan rasa rendah diri kerana mereka ni hilang keyakinan untuk bergaul atau bercakap di khalayak. Mereka rasa diri mereka tak cukup. Maka bila mereka nak bergaul dengan orang lain tu, mereka akan membawa satu mindset yang orang tu memang takkan suka kita sebab kita ni tak pernah cukup. Macam tu. So bila nak bercakap dengan orang tu pun mereka rasa macam aku tak naklah bercakap. Macam tu. Sebab takut mereka akan judge. Stigma. Jenis buli dan kesan akibat seterusnya adalah body shaming yang terdiri daripada 5.49%. Apakah kesan dia? Yang pertama, membuatkan murid berasa kurang yakin dan malu dengan diri sendiri, seterusnya menjejaskan imej mereka. Dan apakah akibatnya? Mereka mula akan mengamalkan diet yang tidak sihat lah, berisiko mendapat masalah kesihatan seperti gangguan makan dan boleh menjejaskan kesejahteraan mental dan sosial. Jadi dengan body shaming ni, mereka akan rasa kesan dia, mereka akan rasa kurang yakin dan malu dengan diri sendiri. Jadi apakah akibatnya? Secara tidak langsung mereka ni akan mula mengamalkan diet yang tidak seimbang. Untuk apa? Untuk mengekalkan kecantikan mereka, untuk nak mengekalkan berat badan mereka, untuk nak fit in, try to fit in that society. So akan mengakibatkan mereka hidup dalam kehidupan yang tidak sejahtera lah. Seterusnya adalah kesan dan akibat isu buli. Ini merupakan kesan yang saya dapat dalam jurnal tetapi tidak dihuraikan secara lanjut. Yang pertama itu adalah kemerosotan academic decline. Mangsa buli ini menunjukkan penurunan prestasi akibat hilang tumpuan, takut ke sekolah dan tekanan mental. Seperti yang video sebentar tadi jelaskan, antara kesan buli ini adalah prestasi mereka akan menurun. Sebab apa? Mereka akan takut ke sekolah. Jadi secara tidak langsung mereka akan ponteng lah. Sebab apa? Sebab nak avoid pelaku-pelaku buli. Dan apakah akibatnya? Sudah pasti berlakunya keciciran dalam pendidikan. Pelajar ni berisiko berputus asa ataupun gagal nak menamatkan pengajian. Dan
pilihan kerjaya mereka terhad. Sebab apa? Mereka tidak cukup. Status akademik mereka tidak cukup. Jadi akademik yang lemah akan membatasi peluang untuk melanjutkan pelajaran atau kerjaya profesional. Okey, seterusnya saya juga telah mengambil satu lagi jurnal. Jadi ini merupakan jurnal terakhir untuk menampung kesan-kesan yang saya cerita tadi dekat jurnal yang pertama dan kedua. Untuk mengeluarkan lagi kesan yang pelbagai daripada semua aspek. Jadi ini merupakan jurnal yang saya pilih, iaitu The Impact and Interventions of School Bullying. Kesan yang dapat dikenal pasti dalam jurnal ini adalah masalah penyalahgunaan bahan. Penggunaan bahan seperti ganja, alkohol dan nikotin mungkin menjadi kebiasaan jangka panjang, menjejaskan kesihatan fizikal dan kognitif. Risiko ketagihan meningkat yang boleh mengganggu kerjaya hubungan, sosial dan pencapaian akademik. Maka ini lebih dapat diaplikasi terhadap mangsa pembuli. Sebab apa? Untuk menampung kebimbangan mereka. Kadang-kadang kalau mereka rasa sedih sangat, penyelesaian mereka adalah maybe alkohol ataupun ganja dan nikotin, dan semuanya hanya untuk melegakan mereka punya fikiran, mereka punya tidak malas dan sebagainya. Mungkin mereka kalau ambil, mereka akan rasa lebih tenang. Jadi wujudlah masalah penyalahgunaan bahan antara mangsa-mangsa bully ini. Dan apakah akibat daripada penyalahgunaan bahan tersebut? Boleh meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, gangguan tidur dan masalah metabolik. Kesannya boleh kekal hingga dewasa dan memberi beban kesihatan jangka panjang. Seterusnya, hubungan dengan ibu bapa akan terjejas. Okay, itu merupakan kesannya lah. Dan huraian dia, sebab pelaku dan mangsa bully mungkin mengalami masalah hubungan dengan keluarga mereka, dengan rakan sebaya dan rakan sekerja. Komunikasi menjadi kurang jujur dan ibu bapa mungkin tidak sedar tekanan sebenar yang dialami anak. Jadi pernyataan ini boleh saya kaitkan dengan satu isu yang baru sahaja beberapa hari lepas yang berlaku, iaitu seorang pelajar tingkatan 2 telah menikam seorang pelajar tingkatan 4 ini. Okey. Jadi sudah pasti pelajar tingkatan 2 yang membunuh pelajar tingkatan 6 itu tidak mempunyai satu hubungan yang bagus dengan ibu bapa mereka. Sudah pasti. Sebab apa? Komunikasi murid lelaki itu dengan ibu bapa mereka mesti tidak akan macam okey ataupun dikatakan tidak jujur. Kalau budak tu betul-betul ceritakan apa masalah yang dia hadapi dengan ibu bapa mereka dengan jujur, sudah pasti ibu bapa dapat tahu apakah masalah yang anak saya sedang go through sekarang ni. Jadi apakah cara-cara ataupun inisiatif yang saya boleh ambil sebagai ibu bapa untuk menyelesaikan isu yang anak saya sedang hadapi ini. Jadi sebab inilah wujudnya kes-kes sebeginilah. Akibatnya, tingkah laku agresif sebagai mekanisme pertahanan. Pelaku menyalurkan tekanan dan ketidakstabilan emosi melakukan tingkah laku agresif, memukul, menghina, menggugut. Jadi mangsa ni boleh terjebak dalam agresif ke dalam diri sendiri ataupun iaitu self-harm. Jadi apakah peranan ejen moral dalam menangani isu bully ini? Jadi saya telah memilih 3 ejen moral iaitu guru, rakan sebaya dan ibu bapa sebagai satu ejen perubahan yang paling dekat dengan anak-anak kita. Yang pertama, guru boleh melakukan social emotional lesson ataupun SEL merujuk kepada pendidikan yang fokus pada pembangunan kemahiran emosi dan sosial murid. Dengan lesson ini, seseorang murid itu boleh tahu mengawal mereka punya emosi, boleh tahu macam mana nak menangani sesuatu isu itu dengan matang. Yang kedua adalah rakan sebaya. Okey? Dan apa mereka boleh buat? Peer influence. Peer influence boleh lebih kuat daripada teguran dewasa kerana rakan sebaya lebih rapat dan dianggap relevan oleh murid. Sebab apa? Pengaruh daripada kawan ini lagi kuat daripada pengaruh ibu bapa. Sebab kawan ni mungkin kita relate lah dengan kawan kita. Jadi apa yang kawan kita buat, kita akan ikut. Maka peer influence yang baik ni sangat penting dalam menangani isu bully. Yang ketiga adalah ibu bapa. Mereka ni seseorang insan yang kita lihat daripada kita kecil. Jadi mereka lah harus mengambil inisiatif untuk membentuk asas moral awal dan menjadi rujukan utama bagi tingkah laku anak. Mereka boleh memantau, menegur dan memberi sokongan emosi kepada anak-anak. Okey, jadi ini merupakan rujukan saya dalam membuat pembintangan ini. Okey, sekian terima kasih daripada saya dan stop bullying.